Shampoo pun nak kena ada sijil Sirim ke? Bukan ke Sirim tu untuk barang elektrik je? Agak-agak lah influencer ni pun kalau nak jual barang. Sekejap! Let's catch up! Sirim bukan sekadar buat pengujian keselamatan untuk barang-barang elektrik macam kipas dan periuk nasi je. Betul, kami juga offer servis pengujian, pemeriksaan dan pensijilan kepada lebih 10 industri termasuklah Kosmetik dan penjagaan diri. yes, your skincare. Makanan, What? Tekstil dan pakaian. from baju to uniform. Alat komunikasi, Hello? Aircraft? heavy industries, we got it. Sistem pengurusan anti rasuah, EBMS, Sistem Pengurusan Kualiti. even how you run your business. Dan macam-macam lagi. Nak tahu lebih lanjut? Layari laman web kami di www.sirimqas.com.my. Mudah kan? Bila ada sijil Sirim, baru berkualiti dan selamat. Jangan tunggu viral baru nak sahkan. Sirim dipercayai, diuji, diiktiraf. Ada Sirim, baru beli. Ada Sirim.